packing ni tak murah geng. Tak murah. Kadang-kadang orang nak kononnya nak save budget, buat satu. Pompang kita sampai 1,000. Lebih baik orang buat satu kali. Sebab kos datang dah lain, kos kita beli barang dah lain. Kalau buat package kita terus order satu kali barang. So menjimatkan korang juga, bukan menjimatkan kontraktor di luar sana. Korang jangan salah fikir, guna otak, okey? Gunakan akal anda, jangan guna kepala lutut, okey? Okey, masuk bab 4. Apalah. Okey, untuk dekat sini kita nak cerita sikitlah di bahagian kitchen cabinet. Terus masuk saja kitchen cabinet ni, ada open shelf dekat sini. Okey, open shelf curve. Okey, curve bahagian sini supaya tak terlalu lepas. Pecah kepala, habis bocor kepala, kena pergi hospital lagi. Okey, untuk yang ni first dah masuk tu dah cantik dah. Kita nampak dekat sini pun dah cantik dah. Dia punya curve. Okey. So, untuk yang ni mesti korang nak tahu kan. Bang, ni minami juga ke? Tak. Untuk yang ni laminate. Okay, laminate iaitu Formica. Kadang-kadang orang kata saya nak Formica, bang saya tak nak laminate. Ni sama je, nama je lain. Kadang-kadang bapak kau letak nama elok-elok je rasa kali. Kadang-kadang orang panggil asok. Macam tu lah ni korang dia. Okey. So masuk bab ni. Okey, di bahagian atas. Okey. Menggunakan handle. Okey, handle ni dia tak pakai handle dari segi aksesori tau. Bukan beli terus kita dua biji dekat dekat belakang tu. Untuk yang ni kita memakai router tau. Okey, router ni dia banyak jenis. Okey, anda boleh tengok di bahagian sini. Okey, kita router bahagian sini. So ada untuk bahagian cengkaman di dalam ni. Kadang-kadang orang router tak ada cengkaman kat sini. Kita belajar. Kadang-kadang kita buat tak ada cengkaman dekat sini. Kita perbaiki. Okay, konsep kita tu tak kena dari segi mana. Kita rasa customer. Kita kena tahu. Kita rasa customer. Okay. So di bahagian atas laminate. Sama juga di bahagian hood laminate. Okay. So di bahagian sini okay. Untuk atas ni kita ada hose tau. Hose ni kita bawa keluar dekat sana. So masuk bang ni. So kita pergi pada lighting lah kan. Lighting. Okey. Switch dia kita pasang switch dia. Okey, untuk yang ni plug. Okey, switch dia mana switch? Atas. Atas. Oh, letak atas sini. Ni. Ya. Oh, ni. Saja je. Okey. So switch dia dekat situ. Nampaklah keceriaan dia. Okey. So jelas tak dalam tu? Jelas Okey. So nampak dia punya distract. Okay, so naik bahagian ni. So turun. Okay, dia soft saja. Okay, distract. Cuci pinggan. Tutup. Okay. So untuk pipe, segi pipe pun dah. Okay, pelik-pelik lah sekarang ni macam pistol. Air laju. Okay. So yang ni pun boleh goyang. Okay. Back flash dah pasang siap, ada 2 plug. Dan dekat bawah ni kita letak LED. Okey, untuk LED ni free saja ataupun daulat free saja. Okey, dekat bawah ni kita menggunakan aluminium kita balut dengan aluminium dekat bawah. Okey, aluminium So sini kompartmen biasa. Okey, kompartmen biasa. So dekat sini ada slide gas. So di bahagian bawah ni kita ada aksesori. Ini aksesori untuk letak rak pinggan lah bahagian sini. Okay, di bahagian sini pun sama rak pinggan lah. Okey, masuk bab ni. Aksesori satu. Siap lighting lah. Okay, siap lighting lah. So nampak lebih wow, lebih cantik lah. Setengah orang ingat ni macam peti ais. Kenapa tak sejuk? Padahal ni bukan peti ais. Ni untuk letak barangan kering lah. Okay, stok makanan boleh letak di sini. Okay, so masuk bab sini. Okay, bab sini pun sama. Ada lighting juga. Okay, kat sini lampu free saja.
Dan ada satu tempat masak. Orang nak masak nasi dekat sini pun boleh, nak masak lauk dekat sini pun boleh. Plug dah ada dekat sini. Okay. PowerPoint dah ada dekat sini. Korang guna saja 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Untuk yang ni pun sama, kita menggunakan material dia laminate. Okay. Kombinasi 2 color lah. So sekarang ni color ni lebih top lah, eksklusif lah. Dia nampak lebih ceria untuk color ni, color terkini. Okay. So yang mana berminat boleh komen dekat bawah. Cantik ke tak cantik kan? Okay. Apapun janji jual. Okay, kita masuk next wardrobe. Okay, 3 minggu di atas. Surprise. Okay, lucu. Senyummu bikin aku rindu, tatapanmu buatku terpaku, hatiku cuma buat kamu, cintaku gak main-main lo sayangku.